Okey. Ni video last untuk malam ni Pengujian panca warna. Warna dia cantik. Pelik kenapa orang tak nak. Aku pun pelik. Mungkin sebab batu dia besar kot. Tapi tak besar mana pun. Elok je pakai kat jari ni. Saiz. Ini saiz 21, 22 ni jari kalau jari ni. Cantik Memang menawan. Okey. Kita lunyai juga hak ni pun. Tak apa boleh guna Allah. Ni kita tarik bawah dulu. Bismillah. Buka lagi habis. Sekejap lagi solat merah kata apa? Oh yang ini tajam, ni tak tajam. Tak apa, kita test Oh, ini tak ada cecair apa Dekat Malaysia bahan kimia macam tu tidak dibenarkan jual. Itu natang apa? Raksa Raksa satu lagi apa lagi bahan yang depa duk buat sulap ni, magic ni. Itu salah dimiliki. Dia kena ada lesen. Bismillah. Habis tu yang duk jual kat Shopee tu, kat Shopee tu kalau kerajaan tahu mampu benda tu nak kena ada permit apa semua nak jual apa bahan-bahan kimia ni kena ada keizinan khas. Itulah Malaysia, bukan macam Indonesia bebas. Mana tadi? Ni. Okey, kita test apa pula? Yang ni dah test dah tadi. Itu sudah terbukti. Simpan dulu. Okey, simpan. Panca warna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bermohon ditunjukkan jika ada kelebihan kebal, ditunjukkan kepada aku malam ni dan menjadi orang kata pendidikan dan pelajaran untuk orang-orang awam memahami bahawa ciptaan engkau ni bukan sia-sia, bukan sampah yang kau cipta suka-suka hati. Tak. Setiap apa yang Allah ciptakan itu ada manfaat dan juga kelebihannya, insya-Allah. Bismillah. Ni kita betul ni kita nak pastikan macam tak lepas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Hai. Tak berani. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa menyengat sikit. Ni. Aduh. Mungkin dia lambat kot. Kadang-kadang ada sungai batu lambat Okey, dah mau bulan pula dah ni. Panca warna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Hebat. Hancur dah atas tak ada. Okey, ni. Sikit sangat. Dia lambat. Bismillah. Urat betul-betul urat. Dah lah barang. Tak berapa confident. Ya barang kebal ni kalau hampa nak tahu. Kalau bukan isian alami, kita tak confident pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma ni dia ada tapi dia lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Dah okey dah sikit. Boleh tekan dah. Dia lambat. Dia ada tapi dia lambat. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah.
Tadi tak boleh tau. Aku letak lagu ni, tarik sikit lah. Oh, dia rasa macam kalau tengok mikroskop tu kan, dia dah terbelah dah sikit kulit tu. Ni okey. Oh, terbaik. Betul-betul aku buah taurat tu. Oh, terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Bismillah. Oh, kulit muka ni dia lagi nipis pada kulit tangan tau. Jangan duk kata, alah kulit muka tebal lagi pada kulit tangan. Pergi belajar balik lah. Sabun muka pun lain. Bukan boleh buh sabun badan. Buh sabun badan. Gatal muka. Naik habis atas macam kematu rupa kat muka ni. Sebab tu muka dia ada sabun ni sendiri. Okey. Bila dia naik, dia setara dengan badar besi tadi. Cuma dia lambat sikit. Dia ada lah. Dia lambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Oh, hebat. Oh, terbuat lanu sikit. Oh, tu dia. Tempat yang sama. Alhamdulillah. Bismillah. Aku kan buat kerja gila dah. Tak buat kerja gila. Mungkin orang kata dia ni buat kerja gila. Tak. Kan? Kita yakin kepada Allah SWT. Kan? Dan juga gadget yang dia bagi kepada manusia. Ni ciptaan Allah SWT lah. Bukan ciptaan manusia. Kalau manusia cipta baju kali peluru, tapi dia ada level dia. Contoh, okey, kalau untuk pistol. Tapi kalau Mag M16 tembus juga. So baju kali peluru pun dia ada grade-grade dia. Jadi yang ini tadi, kalau apa tengok mula-mula tadi, dia mencrik juga aku punya kulit. Dia mencuik jugalah aku punya kulit. Tapi ni lepas tu kan, kita lama sikit pegang, dia serap habis. Maksudnya dia jadi. Maksudnya barang ni dia tak boleh nanti simpan dalam bilik. Lepas tu bila nak, orang kata apa, bila nak tiba-tiba nak guna, baru nak ambil, terus pakai, terus nak pergi menghadap musuh, tak boleh. Ni hampa kena pakai dulu. Paling-paling macam aku pegang tadi, lebih kurang berapa second lah. Pakai sokmo lah, senang kata. Okey, barang alami macam ni ada pantang tak? Tak ada pantang bang. Tak ada pantang lah. Tak ada pantang, orang kata pantang nak tak boleh langkah ke, tak boleh masuk pub ke, tak boleh masuk tempat maksiat ke. Ni tak ada pantang. Kecuali kalau barang alami. Barang alami memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Okey. Jadi kalau kata barang alami, barang pengisian tak boleh masuk dalam macam benda-benda tempat-tempat maksiat. Nak pergi kuburan pun tak boleh. Okey. Adalah satu hamba Allah ni, dia ni anak angkat Tok Muda MS. Dia kata orang-orang non-Muslim ni duduk menayang. Duduk menayang dekat Facebook. Toreh sini, toreh lidah. Ya ke? Toreh lidah. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer, ini bukan untuk mencabar mana-mana pihak ataupun nak menayang ke, tak nah. Tak. Kita nak menunjukkan kehebatan barang yang Allah Subhanahu Taala cipta. Itu saja. Jadi jangan ada yang terasa hati, terasa diprovokasi. Jadi tadi kita dah buat dah kat tangan, muka semua. Aku minum teh hijau tadi, tu lidah jadi gitu. Tunjuk cengeng. Okey. Jadi bukan yang ini saja, yang tadi kita test tu semua boleh. Sampai ke lidah boleh buat. Jadi alhamdulillah
selesai untuk malam ni, noh. Damar Wulan dan juga yang tak ada kat tembok Damar Wulan dan juga pancawarna. Noh. Jadi pancawarna ni pun akan berubah juga mahal dia. Jadi samalah 1250. Boleh? Boleh lah. Tak mahal pun. Orang lain jual sampai ratus-ratus ribu kan. Aku dengar hampa beli dengan teman-teman master aku kan dekat Indonesia 15,000 sanggup pula kan. Ini orang Malaysia jual kan. After sale pun bagus. Macam tu. Oh lama. Tak nak macam mana ni. Nah. Okey. So, tu saja. Alhamdulillah. Daripada tu. Jadi jangan ada yang rasa terprovokasi. Lah, pisau try lah tembok. Kalau ada lesen bang, aku sanggup buat apa demo tembok. Tapi kalau aku buat demo tembok, aku punya lesen. Nah. Esok aku kena tangkap sebab salah guna. Ni Malaysia bang, bukan negara mana yang belum ada undang-undang law, undang-undang koboi. Ada noh. Bukannya negara barat sana yang mudah-mudah nak memperoleh senjata apa semua. Jadi kita paling-paling pun hak ni lah. Pisau. Pisau. Bang, awak tak pakai pisau lain, pisau dapur ke? Okey, pisau dapur mata dia lagi lebar bang. Lagi lebar. Lepas tu kalau pakai parang mata dia lagi lebar. Sebab dia untuk motong buluh maupun kayu, mata dia lagi lebar. Faham tak maksud lebar? Ni halus. Benda halus ni kita letak pun, tarik sikit, cek sikit dah boleh terluka dah. Nah, okey. Jadi harap puas hati, insya-Allah kita ubah law juga. Okey, mana dia? Pancawarna ni esok dia nak keluar. Mana dia? Ni dia. Alhamdulillah. Dia dah keluar dah. Tu hari. Harga dia 300. Lepas tu ni tu buat skedul 150 promo akhir tahun. Jadi terpaksalah ubah. Ubah kepada 1250 macam tadi juga nah. 1250. Okey. Ini 1250 ni sebenarnya sudah masuk di dalam promo akhir tahun lah. Kalau kata bukan promo akhir tahun memang 2,500 ke atas. Kalau harga barang kebal lah. Okey. Promo akhir tahun. So nanti kalau barang ni tak jalan juga, maksudnya tak ada orang yang maharkan, dalam 10 atau 5 atau 10 hari bulan dia akan naik terus kepada 1 kali ganda pada ni. Sekarang 1250 1 kali ganda lagi ialah RM2,500. Okey. Baik. Itu saja untuk malam ni. Dan tu dah ubah. Dan tu ucapkan tahniah kepada anda semua kerana menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi